Pope John Paul. The Day of Pardon. 12 Mac ingat saya. Betul tak? Oh. Maksudnya dia buat step macam minta maaf lah, pardon lah, you know? Dia terkilaf. Tak kira tak full, tak ikhlas juga. No? Itu cerita dia. Nah, dahsyat tu penyiksaan ni pun ni. Baik. Saya nak baca sikit. Saya punya bacaan ni sikit, baca kat tuan-tuan sikit lah. Sebab satu benda yang menarik yang saya ingat saya kena main buku ni untuk baca juga. Tak boleh lari tuan-tuan bila kita bercakap tentang bila Barat ataupun Kristian mula untuk meneroka ilmu, di belakangnya senantiasa ada Yahudi. Tak boleh lari. Nah, ini malam ni kita puji ni. Kita orang tak ban lah kot. Tapi puji bukan puji akidah dia. Perangai depan ni. Ada satu buku tuan-tuan, tahun 2010 saya beli, tajuk dia Mengapa Yahudi Berprestasi Tinggi. Menarik buku tu. Dia buat main satu-satu elemen di dalam kepercayaan depa tu yang kepentingan seorang ibu terhadap pendidikan anak, kepentingan untuk study group dan bincang, kepentingan untuk bertanya if dan then. If sekian, then sekian. Itu mereka telah tanamkan sejak kecil. Berdosa dah saya cakap ni. Dah disuruh kemanusiaan lah ni. Mereka memang macam tu. Mereka sangat tekankan ilmu. Bahkan dalam buku tersebut, saya tak buat balik, saya minta maaf, nanti jadi tebal sangat. Dalam buku tu dia bawa keluar data jumlah pembaca buku dunia terbanyak tahun 2009 kot, sebab buku tu 2010. Yahudi Israel nombor 2 dunia. Setiap budak menghabiskan purata saya kena salah, nanti betulkan saya sebab mana ni fakta. Sebulan bukan sebulan, setahun dalam 11 buku kot. Maksudnya sebulan dalam satu buku macam tu lah, untuk kanak-kanak di Israel. Buku yang dia baca sendiri tau, bukan buku yang sekolah suruh dia baca ni. Maknanya dia kena habiskan setahu ke sebulan lah. Tapi banyak. Kalau silap tak buat buku tu. Dan Israel ni nombor 2 selepas Jepun. Jepun lagi banyak yang dia paksa anak-anak dia baca buku, dan tak kisah genre apa pun, sebagai permulaan, kick start. Sebab tu saya duk pegang macam tu. Kalau anak kita baru darjah 1, darjah 2, dia nak baca komik sikit-sikit. Dulu kan ada komik kawan ni, ada kan? Dulu komik kawan, anak-anak sidik. Lepas tu kat sekolah dia pun jual apa? Asuh yang ada watak setan tu apa? Asuh kan? Asuh kan? Dia pun tak tahu, Gen Z tak tahu. Start baca. Kemudian yang nombor 1 Jepun. Tapi berbeza dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, saya nak sebut daripada semalam lagi sebenarnya. Baru lagi Malaysia recently ni kita terlalu mempergunakan budak-budak. Selepas dulu ada studio bintang kecil, lepas tu dia sengap sat. Lepas tu bila budak-budak duk naik kat TikTok ni, dia pun mula buat talk to my manager. Bukan saya nak kata salah ni lah, saya kata macam salah lah abang tu je lah, kan? Sebab budak tu terdedah kepada pembulian media sosial kan. Orang pakai kutuk dia pun kecil, hati mereka kecil. Dia pun tak bersalah pun, saya ingat manager tu lah kot, ataupun tak tahulah. Saya bukan orang yang menghukum, tapi saya rasa macam mereka ni nak kena hadap dengan anxiety sosial ni. Orang duk kutuk mereka macam dengan dewasa. Satu. Lepas tu saya tengok semalam apa lawak superstar, musical lawak superstar. Tuan-tuan semua tak tengok noh, teruk dia saya ni. Tengok tak? Okey, ada geng tak apa. Apa nama ni? Tema semalam kena ambil budak-budak. Selerak habis semalam saya tengok, tak lawak langsung. Tapi budak-budak dipakai, kan? Lepas tu pagi tadi saya tengok yang duk viral Yusuf Azmi dengan Indonesia tu, ada budak pula duk lawan. Saya kata apa pun ni? Adakah kita berada pada satu zaman yang kita kena pakai budak-budak dah ni? Kita mempergunakan budak-budak sungguh-sungguh. Bila orang tua dah tak laku dah, maka budak-budak akan naik. Kemudian kita budak-budak pula naik dengan make up satu macam macam segak kan. Kemudian kita duk katok kepala, kenapa lah dah pido sekarang. Kita yang menonjolkan mana tu, kan? Sedangkan tengoklah tradisi orang Yahudi musuh kita ni, ada budak-budak kena belajar dulu. Dan dulu Imam Ahmad, mak dia pagi-pagi, mak dia ni janda, mak Imam Ahmad,
akan bangun, siapkan dia, hantar Nabi masjid. Kalau hari yang mak dah tak boleh semayang, mak dah akan tunggu di luar sampai anak dah habis semayang. Hantar Nabi sekolah, tunggu sampai habis, settlekan. Ini ibu ni, Imam Ahmad antaranya yang memang mak dia ada di belakang kejayaan keilmuan dia.